Kita tengok soalan-soalan common. Ni adalah contoh bahagi pecahan. Ni pun pecahan. Okey, kalau yang tanya, anak-anak dah lama dah dia join Kumon ni. Daripada umur diorang 5 tahun. Bagus sebab diorang akan start belajar daripada tambah, tolak. Lepas tu dia dah start ke nafas sifir. Daripada sifir dia teruslah ke bahagi macam soalan-soalan macam ni. Lepas tu ni dah masuk pecahan. Pecahan ni macam tinggi dah. Dia ikut tahun tu macam mana. Ni soalan pecahan. Okey, setiap untuk naik grade tu dia akan ada kena buat test. Test dia contoh-contoh soalan test dia. Okey, yang ni sebab dia buat bahagi, so dia kena test bahagi. Ni soalan ni contoh-contoh sifir darab. Ni macam pecah tambah. Yang ini soalan ni tolak. Dia akan ulang balik. Dia macam bila walaupun kita dah habis tambah tolak, tapi sebab dia akan bagi kita untuk ingat balik lah. Ni tolak. Ini contoh tolak. Okey, ni syllabus English ni. Ni soalan-soalan English. Yang ini ni darab. Dia ada juga soalan-soalan macam ni, menaik menurun, untuk tambah tolak. Lepas tu dalam bentuk statement ni, solve the problem. Walaupun dia tambah tolak. Ni tolak. Ni contoh macam mana ya? Ni tolak rasanya. Ni tolak. Okey, ni tolak tapi dalam bentuk dah sampai 3 digit lah. Ni contoh darab. Darab. Ni contoh darab dalam bentuk ni. Ni darab 2 nombor. Ini tambah. Banyaklah. Jom kita pergi sekali imbas ya. Ni bahagi. Bahagi ni ada yang lebih tinggi lah daripada ni. Bahagi yang ada R, maknanya ada baki. Ni tolak. Ni contoh soalan English. English diorang tak lama. Diorang join untuk berapa tahun je hari tu. Lepas tu stop sementara sebab tak boleh ikut. Soalan darab ni. Soalan tambah. Ni English. Ni contoh-contoh kalau English lah. Dia ada 3A, dia ada 2A. Buku-buku ni.